guys, di area sekitar jambatan pertama. Player selalu duduk ikut kita lah, player ni. Alhamdulillah hari ni nampak cuaca tak hujan. Semalam hujan, malam mungkin 2-3 pagi dia hujan. Kemarin dia hujan sat-sat, mudah-mudahan hari ni petang dia tak hujan lah. Okay guys, yang mana yang baru singgah kat channel aku ni guys, jangan lupa guys subscribe, share dan komen guys. Okay guys, player kita belum sampai lagi Sat. Ni Sat dia belum sampai, kita ambil guys. Okay guys, player kita sampai dah. Okay, adik dia dah. Ya, 3 orang dia main. Saya kita pergi ambil udang dulu lah. Ambil udang baru tu pergi. Okey. Okey guys, kita gerak. Jom. Kita gerak. Lama dia tak main. Ya, sibuk eh. Bila sibuk kan? Ha? Sibuk. Sibuk orang tak sibuk. Ya. Guys, kita kat Madung ambil udang tu. Baru pelampung baru. Ambil bijak. Hari ni Khamis tak ramai penuh kereta. Dua hat penuh ni. Okey, kita ambil udang ya. Okey guys, kita dah siap ambil udang. Ready? Jom, terus. Tinggal erok pula dekat pondok guys. Ekor merok tinggal. Kena pergi ambil erok banyak. Sayang pula tinggal. Tak ambil. Tujuh kupang maklong. Kat dulu abang ambil kat apa? 40 5 kupang ada ambil bang. Kat abang itu abang ambil selalu kat dia kan. Ambil untuk player. Man, dia bagi tahu Man. Mana? Tadi tegur dah. Jumpa dia? Dah jumpa dah. Kat mana? Yang ni yang kawan abang dekat Vietnam tu. Oh. Man. Dia nak hantar bini dia pergi tu. Wah, tak baik minjik Okey, cukup. Tutup dah dia kata. Kita tinggal Ron, kita ambil Ron itu Sat. Sampai kat port pertama kita. Port pertama, port ni pipeline berayak. Berayak slow ni boleh try return. Alam, ayak ni tu mana tahu. Tak ada buku ni kotak. Ya, tu tali sudah lebih depan lah. Lebih depan tak apa dah. Ni. Lah tu dah kena naik. Siapa dia naik? Tak kena lagi baru sampai. Baru sampai.
Siapa? Apu. Sampai kat Kuala Kuning. Try kat Kuala Kuning tadi gaduh kat Pak Lain, kita tak mau makan, Pak Lain dia makan. Kita dua ikan ni gantung tinggi sikit, kalau panjang ni gantung sikit. Oh, ada Chan nak cari ni. Banyak slow, tak boleh main drift tau. Dia cuma angin dia. Tadi ada macam dia ketuk tu turun tadi. Macam tadi. First strike je dah. Saja ikan tanda. Memang spot dia ni. Tanda ikan first. Ikan pertama. Ikan bercatung. Ikan jencaru tadi. Dah. Tarik sentap. Alamak. Ni spot dia ni. Okay. Ikan strike ni. Rapu. Jangan ambil rapu ya. Ikan ni pertama kan. Aku tadi kat sana tak mau ambil. Dia mau kat sini. Ikan apa? Ikan. Saya elok. Cuba, nak kau apa? Rapu. Apa? Merah. Oh, merah. Ikan merah. Dah. Kena ajik ke bottom eh? Beli dengan jik. Oh. Bottom. Merah. Merah. Oh, rapu ni elok ni, sedap ni. Oh, rapu manis ni, rapu ni size ni. Ke atas ni sebab tengok sama masa tarik. Ikan apa kita tengok kan? Ikan apa? Tengok. Tak sak ke ikan apa? Ikan apa tu? Allah, boleh. Aduh. Boleh. Tu saya sak boleh. Dia makin jik ke boleh? Aduh. Aduh. Tarik masuk batu lah. Dia tarik kat sini tau lah. Sini tempat dia. Tak ada yang tekan tadi. Udang dia luar balik. Mak dia tak mau keluar boron. Ni anak dia aja. Okey. Ni. Dah dekat. Dekat. Tak besar. Tak besar. Gerong. Ke GT lah, baby GT. Dia kat belah tepi tu GT banyak. Woi, kasak kau ni. Oh, senangin. Senangin kena sen masuk. Senangin. Ui, oh. Relax. Jaga tali soh ya. Tu jaga tali soh ya. Dia pergi kat bawah ni tak apa. Yang pergi depan tu ya. Depan tu ya. Oh. Alhamdulillah.
Biar senangin guys. Sat yang kat senangin. Kita try depan ni tengok bawah ni, bawah lantak minyak. Kat situ tadi dia tak mau makan. Try kat sini. Tadi ada sentak tadi. Dia tak naik. Lepas. Kau putih. Tak ingat lepas. Dah video sikit. Tu ikan. Naik. Oi. Sok. Tunggu sat. Saya ambil sok dulu. Kasak. Oh. Ya, dia kena ke? Gasak ni. Nampak dia gasak. Jaga dia pergi dia belik tiang dia. Jaga tiang takut kena dia putih tu. Tiang. Ni sedia dia pergi sana pula. Pergi sana. Hui. Sah ni. Oi, boron. Boron. Ya. Airnya naik kat. Dia ada tarik tadi tu, con-con dia. Masuk kat depan tu. Dia ada tarik tadi ni ya. Ketuk bawah ya. Mana atas ni naik ke mak? Alhamdulillah. Ni ya. Ni boleh riba. Jono punya. Tadi nak habis dah. Nasib habis. Dia ketuk bawah ya guys. Ya. Dia. Main tengah. Tengok. Dia. Biasa boron sekilo kat sekilo lebih ni. Sekilo lebih ni terang-terang. Saya tak ambil gambar. UL je bang. UL tu kena UL. Ayat dia dan tadi tak mau makan ni baru nak makan kerbau. Bukan jig, dia kena jig. Tengok jig dia pemain colour apa. Tunjuk lagi, dia tunjuk jig. Sekali lagi guys, sekali lagi. Dia bagi dia hujan. Ada sangkut dia masuk bawah tu. Dia pam lah, try bagi dia keluar balik. Try tengok main bagi dia keluar balik tu. Dia dah kena. Dia kena sangkut tu. Dia dah sentak turun dah dia masuk sini. Tak boleh sangkut. Oi sayang. Dia ada tu, dia lekat tu. Cuba kalau dia tak betul tunggu dia keluar balik. Pujuk-pujuk dia bagi keluar balik tu. Nak sentak kat atas tak lepas ke? Dapat baby GT je? Sejik ke? Ya, baby GT guys, tengok. Tu baby GT je ha. Kat belakang ni comel tak apa. Kena jom tengok sana. Ini kena sana kena. Jauh sangat dia tu. Dia tak apa, asalkan kena cara rajin. Tu dia. Alo tak bawa penyuk, sat. Ambil penyuk Tu penyuk. Kesak kan? Kasak ha? Oh, senangin ni kena ambil penyuk kan. Aduh. Sat tunggu sat kita ambil penyuk Ambil pasing penyuk. Cepat. Lucu lah John. Lucu. Sayang John. Aduh, lucu. Lucu lah guys. Aduh. Aku tak. Oh, saya ni kasak ni. Ni bukan mermaid ke ni. Dengar, dia drag. Ni kasak ni. Drag ketat ni. Dah ketat lah. Drag ketat. Lepas. Jangan kasak sangat gerak tu. Main sikit. Lepas. Tu dia main cantik lah ni. Ni cantik dah. Dah keluar dah. Sebab saiz ni. Ni saiz ni guys. Ni. Oh, yang ni cantik lah sini. Oh, drag je. Ni besar ni. Ikan drag ketat kan ni. Drag tu ketat tu. Drag ketat tu. Sayang rugi tu. Dia ketat dah. Bukan ketat. Tengah dia balik. Aduh. Oh, bayi dah sure. Aduh, yang tu saiz besar tu. Tengok cara dia tarik tu sebab dia ikat ketat pun duk keluar lagi drag tu. Ikan ni dia dah sampai kat atas. Jom. Ui, sayangnya. Sayang guys. Biar kawan kita. Relax. Oh.
Fight jangan bagi lepas je kali ni. Jangan bagi lucut. Pam Pam bagi dia lekat sikit kan. Dia pam sikit bagi dia lekat mulut dia tu. Ha, sebab apa tak takut dia lucut, takut tak lekat. Bagi lekat. Isi dah keluar. Belum. Tak kena sumpah dia takut. Tahu dalam tepi lah. Tak apa. Saya masuk. Apa coba fokus lah. Coba fokus. Jangan bagi lucut lah. Sayang dah lucut dah 3 kali. Oh, GT. Oh, dia kena badan. Patut berat semacam. Boleh je dah. GT. Baby GT kan. Kena badan. Patut lah dia. Baby GT. Move. Tempat lain kan. Sampai dia nak keluar. Tapi Port ni kak Port GT je GT sorry. Ni sekarang ni tinggi duduk atas dia terus try. Lalu tak duduk atas dia. Mui lah dia. Dia dah rally. Kasak tu. Dah. Saya tempat lagi. Cerai hai. Siapa ya? Apu singa. Dia ingat apu lah bakar. Apu singa. Dia ingat nampak apu bakar bagus dah apu lah. Apu singa pula. Dia ni apu singa. Dia juga dapat. Dia mekan ni apu singa. Dapat. Woi, siapa? Inilah warna yang kami mahu. Cari dia kat sini mana cari dia. Saya ni ada banyak tau betul. Nak makan. Time ni. Oh, saya elok tu. Saya cun. Siapa hari ni siapa sangkut lah. Tengok apa dia. Jenah hak guys. Ya, saya pun dapat 7 juga. Dia 6 ekor je. 6 ekor je. Trap bukan. Bagi naik dulu. Bagi naik dulu. Pam dulu. Pam dulu. Apu bagi dia pam dulu. Apa dah? Apu singa? Kau apu? Dia juga. Dia duk kacau. Buka. Dah bawa buat klik. Dah singa dah tak lagi naga. Lagi naga pula. Ada cara nak faham. Dia ni tak mau keluar. Ada punya pattern satu lagi je ni. Dia ni pun dia yang ajar. Ni nampak yang macam dia. Cara dia duduk tu. Okey, dah balik dah kan. Okey. Angin guna main style kuat. Balik kan. Okay guys, alhamdulillah selesai trip kita hari ni. Okay, cuaca hari ni tadi pun okey juga, angin tak banyak, tak kuat sangat. Tu hasil kita guys. Ya. Dapat naik boron juga. Oh, ada naik sekok. Tapi yang terlepas tu banyak juga. Terlepas 3-4 ekor, banyak. Terlepas saja depa kira terlepas lah. Daripada shot terlepas. Ya guys, play kita ni. Okey. Okey guys. Okey. Jangan lupa guys, okey, jumpa hari Sabtu kita ada trip, hari Ahad kita ada trip guys. Okey, jangan lupa guys, subscribe, share dan komen guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu sahaja perkongsian kami kali ini. Daripada pancing, travel, aktiviti keluarga sampailah ke ceramah agama yang bermanfaat. Kalau suka vibe channel ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan butang loceng tu supaya tak terlepas video terbaru dari kami.